Satu lagi tempat hotspot dekat Negeri Sembilan yang aku nak bongkar kan, lagi-lagi kat Seremban. Aku tak nak tunjuk dekat mana tempat dia, tapi aku nak tunjuk environment dia. Kalau korang perasan belakang aku ni, suasana ni dekat mana? And kalau korang tahu dekat belah sini penuh dengan, tunjuk kameraman tunjuk, okey belah sini penuh dengan dulu sederet ni bapuk, wanita berloceng, bersepah ni. Warga-warga Negeri Sembilan, cuba korang komen kat bawah ni, dekat mana tempat aku ni. And aku tunjuk menu special dia apa kat sini. Nak tahu menu dia apa yang aku katakan tu? Ni, nampak ni. Nasi lemak, telur goyang-goyang. Dia ada nasi lemak ayam, tapi disebabkan ayam dia baru nak masak, sebab aku sampai ni baru set up, perlukan masa dalam setengah jam lah untuk masak ayam dia tu. So aku dah lapar sangat, tapi kita order ni dulu. So orang-orang Seremban, cuba korang komen kat mana. Tempat-tempat ni agak-agak hot juga, orang-orang tertentu je tahu. Okey tak? Sedap. 10/10. 10/10 So selepas kita orang menjamu selera, nak tengok kejadian ni macam mana? Tak ada. Apa yang licin sangat yang? Sedap ke? Sedap. Dia punya sambal sedap, nasi dia lemak. Sedap. Korang yang orang-orang luar Negeri Sembilan ni pun, kalau korang datang Negeri Sembilan nak cuba benda ni, korang try cari. Cuba tanya netizen dekat mana tempat ni. Korang baca komen.